Betul. Sebelah sana. Betul mah. Tengok gambar ada antara gambar warna kuning kan. Ikan kita tengok bawah ke bawah, tengok atas. Ke bawah, tengok bawah, tengok boleh nampak atas. Jangan red octopus lah. Belakang. Biru. Tak. Ada ini. I show you now. Ivanka, just now what did you say you bought? Is it nice? Oh, now your fault. Huh? Yeah, they're ready. Flare up. Kuat dari kanan. That's the first song. Now it's going to be a bit Hindu. That's the golden thing. She's supposed to be able to get 5 hebat dan 5 kuat, lawan tetap kami lipat. Seterusnya, kontijen yang akan berharap masuk ini ialah kontijen daripada Rumah Nilam. Kontijen daripada Rumah Nilam yang dianggotai seramai 25 orang peserta berbarisan dengan motonya Nilam Bangkit Arena Bergoncang. Kontijen ini diketuai oleh Sarah Zahira binti Ahmad Zarif. Pembawa sepanduk Rumah Nilam ialah Marina Zalimah binti Muhammad Syafiq. Pembawa bendera Rumah Nilam ialah Muhammad Mas'ud bin Zainal Abidin dan maskotnya diperagakan oleh Adam Ryan bin Idris Khairul Nasibi. Ketua Guru Penasihat bagi kontijen Rumah Nilam ialah Puan Nur Asmiza binti Nur Hashim. Nilam dengan moto Nilam Bangkit Arena Bergoncang melambangkan kebangkitan Rumah Nilam dengan kekuatan, semangat dan keberanian untuk mencapai kejayaan. Ada good plan aja di kita umbrella and raincoat. Umbrella and raincoat with the ice to ice. Jellyfish. What is jellyfish? What?
Gelora ombak membentang, jellyfish menari penuh tenang. Jerung mengaum dekat gelanggang nilam bangkit, arena bergoncang. Dengan berakhirnya peralatan masuk kontingen itu tadi, maka selesailah acara pertama pada hari ini. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Encik Singgem Anak Lelaki Mulyadi yang di-Ketua PITC Sekolah Kebangsaan USJ 12 dan Encik Abdul Rashid bin Razali, Guru Besar Sekolah Kebangsaan USJ 12 atas kesudian menyempurnakan peralatan lintas hormat sebentar tadi.